kita perlu memperkenalkan mi kolok ni kepada dunia. Nak memperkenalkan mi kolok, which is makanan tradisional Sarawak lah, kepada dunia. That's why lah kita buat inovasi untuk membuatkan mi kolok ni jadi mi kolok kering. Nama saya Roslinda binti Jais. Saya adalah CEO untuk syarikat jutaan Purnama. Mi kolok ni kalau dekat Sarawak, mi dia adalah mi fresh, which is yang boleh bertahan 1 hingga ke 3 hari sahaja. Jadi kita buat inovasi untuk mi kolok kering supaya dia tahan lama, boleh disimpan dan boleh dibawa ke mana-mana. Yang specialnya, kita mengekalkan rasa mi kolok dan kita juga membuatkan mi kolok ni sebagai lambang untuk Sarawak lah. PUNB adalah satu perbadanan yang banyak membantu syarikat kami dari segi modal yang diberikan dengan pinjaman yang diberikan, so dapatlah membantu cash flow syarikat juga, sebab dengan bantuan yang macam ni boleh membantu para usahawan yang betul-betul memerlukan modal untuk meneruskan perniagaan. Dikenali bukan saja di Sarawak tapi juga di seluruh Malaysia dan di peringkat global.